dah ada gaji, itulah wang. Bila dah ada wang, belajarlah pengurusan kewangan. Google je pengurusan kewangan, nampaklah piramid tu, ataupun nampaklah pizza ke apa. Okay. Cuba tengok bahagian mana spend, bahagian mana saving, bahagian mana protection, bahagian mana entertainment, bahagian mana ibadah ke apa, kata kisah kan, zakat apa semua. Ada bahagian protection. Protection lah 10% daripada gaji. So kalau tak ikut piramid kewangan, so selalunya masalah kewangan akan menipu lah. Itu je saya nak beritahu. Sebab kita tak ikut cara yang betul. Nak main golf pun ada teknik dia. Okay? Nak bawa kereta pun ada teknik dia. Pakai seatbelt. Terbalik layer. Bukan apa. Bila kalau kereta dah macam kemik macam ni, itu tak boleh buat apa lah. Kita tak tahu apa yang akan berlaku kan. Tak tahu. Kalau kereta tu terbalik, rasa-rasa apa yang jadi? Tak ke kepala kat sini, badan tu kat sini, tak ke berlipat. Kalau dah berlipat, apa yang jadi? Pinggang berlipat. Bila pinggang berlipat, apa yang jadi? Tu, saraf tunjang tu patah, pecah. Dah kena dekat lumpur tu. Okay, tu orang kata, kalau hidup tapi lumpuh, tak baik kalau kita cakap susahkan orang. Tapi itulah realitinya. Kalau tak susahkan orang, tak apa. Salah. Nak bangun pun tak boleh. Okay. Lepas tu nak pergi check up, pergi jumpa doktor pun masalah. Nak bangun. Yang ada siapa? Spouse. Nak angkat kita, tak larat. Spouse pula suri rumah. Okey lah. Apa okey? Dia tak ada income Spouse pula bekerja. Okey lah, ada duit. Dia tak ada masa Siapa nak urus kita kalau tu yang jadi down. Tapi kalau kita ada ambil hibah RM100 sebulan, RM350,000 dalam tangan cash, rasa-rasa boleh buat apa? Money is king, money is king. Bila money is king, kita boleh bayar orang untuk berjaga-jaga kita. Cari nurse, cari kawan-kawan, tanya kawan-kawan budak-budak semua umur 18, 20 tu. Tanya dia, kau buat apa? Kerja kat sini, berapa sebulan gaji? 700. Mes datang, aku bagi orang 800, up 100. Kerja apa? Lepak, santai, lepak dengan dia je kat rumah, tolong aku. Tapi kena cuci lah. Simple. Money is king. Idea macam-macam idea, banyak idea. Pengganti gaji yang kita fokuskan, iaitu pengganti gaji mana kata dah jatuh sakit kritikal, company kita buang kita kerja. Tak perlu nak agung-agungkan company tu, sebab company tu bayar kita sebab kita sihat, kita boleh perform. Okay. Once kita dah tak boleh perform, gaji akan drop. Once dah tak boleh perform, diterminatekan, dibuang sebab KPI tak capai. Sebab ada orang muda lagi datang baru perform, kita nak simpan orang yang tak perform. Okay. So perform ni bagi saya konsisten je, dan buat baik dengan orang. Is okay kalau dianggap tak baik. Kenapa nak down? Kita tahu apa yang kita buat. Okay. Dan kena faham, okay? Kena faham, dekat muka bumi ni ada berapa orang? Dekat Malaysia ada berapa juta? Kenapa kau nak down sebab seorang? Kan? Biasalah manusia, bukan sempurna. Move on. Keep it up. So itu saja untuk hari ini. Saya share di mana kepentingan saya, ahli keluarga jatuh sakit kritikal, dan Alhamdulillah ada plan takaful, backup awal.
Dan bukannya di hospital settle, balik rumah settle, no. Around siapa yang umur 40-an, 30-an, korang ada pengalaman tengok kawan-kawan, kawan-kawan boleh datang ziarah masa hospital, di rumah sekali dua. Okay. Yang di rumah tu siapa yang jaga? Saya decide untuk bekerja dari rumah siang. Tapi faham lah kat rumah kan, dah macam PKP dulu kan, mula-mula saya lah workaholic dulu. Memang 24 jam akan fikir pasal kerja. Okay. Alhamdulillah ada hasil. Tapi bila dah terbiasa, habit akan berubah mengikut rutin yang apa yang kita buat semalam. Kalau hari semalam kita buat A, hari ni kita nak buat B, akan terikut A. Sedikit akan terikut. So jagalah habit kita. Kalau nak berjaya, lakukan perkara yang berjaya setiap hari. Kalau nak berjaya, lakukan perkara yang akan hadirnya hasil di mana itu je. Bohong lah datang satu company interview nak bantu orang. Ada memang ada, tak nafikan. Tapi kita tengok semuanya memang semua nak, semua sebab duit. Sebab tak ada duit, orang kata apa? Ada satu perkataan tu lah, duit memang segalanya, tetapi kalau tak ada duit, rasa nak mati kan. So yang korang nampak saya naik keli ni, okay, ini keli arwah adik saya. Keli arwah adik saya. Nampak ke kamu? Nampak lah tu. Buka lah ni. Keli arwah adik saya. Dia baru meninggal tahun lepas September September 2024. Now Jun 2025. So dah berapa bulan? Around 8 bulan. So dia menetap di Ipoh, Kelebang. Saya menetap di Meru, Cepoh. So dekat. So kereta ni saya parking. Tapi bila dah terlalu lama parking, saya ambil decide untuk bawa dia. Dan urusan untuk penukaran nama akan diuruskan lah dalam masa terdekat di Amanah Raya. Okay. Mana yang tak ada pengalaman urus harta pusaka, it's okay, tak apa, korang akan lalui juga. Tapi kena faham, harta si mati takkan dapat 100% pada seorang. Jangan lupa tu. Okay. So ini adalah bukan harta saya. Ini hak harta pusaka, hak orang yang ada nama dalam sistem faraid lah. So kalau ikutkan, okay, kereta ni seketul kan, okay, dan korang pun ada beli rumah kan, rumah seketul kan. Dia takkan dapat seketul tu pergi ke wife, husband, anak, mak, ayah. Dia takkan dapat macam tu. Okay, kena tahu. So bayangkan, ada persen 1/6 mak ayah, 1/8 wife, 1/, husband berapa tak ingat, 1/4. Okay. Anak lebih sikit. Anak lebih sikit. So kalau wife, ingat wife kat sana luar ni, wife 1/8, persen dia adalah 12.5. Tak sampai suku babe, tak sampai 25%, 12.5. Okay, yang urusan siapa? Confirm wife. Contoh suami meninggal, siapa nak uruskan harta pusaka suami? Mestilah wife selalunya. Dan minta tolong pada adik-adik ke kan. Sebab adik-adik tak ada. Kalau ada anak lelaki, adik-adik tak ada dalam list. Farid, buat apa aku nak uruskan, aku tak dapat apa-apa.
kan. Ambil lawyer bayar kan. Ambil semua bayar. Apa tak bayar? Bayar. Kalau ada anak, kalau ada rumah, urusan kat pejabat tanah, bayar kan. Kalau ada kereta, loan tak settle, hutang nak kena cover. Kalau ada credit card, limit 20,000, tengok baki 12,000, siapa nak bayar? Ambil lah hibah. Aduh, bukannya mahal mana. Ini susah. Dia akan susahkan orang kalau kita tak tinggalkan sesuatu pada mereka yang boleh bantu kita. Okay. Bukati. Ni kat Karak ni. Kita kat Karak. Di belakang tu Hyper Motard tahun lama. Depan tu Multistrada pun tahun lama. Tahun 2012, 13, 14 lah Multistrada tu. Yang belakang tu Hyper Motard, bukan Hyper Strada, Hyper Motard. Saya tak tahu model apa. Tak tahu model apa, 821 ke tak tahu. Itu tahun 2012 hingga 15 juga lebih kurang tu. Tapi yang belakang tu CBU, bukan CKD. Sebab saya pakai Ducati daripada 2012, saya tahu. Okay, itu saja kot perkongsian kita. Okay, Papa Roger, check it out. Bom bom naik keli. Kau nak modify ni. Tengok.